Ada yang ingin tahu apakah ciri-ciri calon instruktor yang saya cari untuk ikuti PADI Instructors Development Course ataupun dengan singkatannya IDC? Nak tahu? Saya minta anda santuni ke semua butang-butang yang terdapat di sebelah kanan anda. Bersahabat dulu dengan saya, sukakan video ini, tinggalkan komen. Tanda ribin bermaksud anda favoritkan video ini untuk rujukan anda di masa hadapan, dan tanda anak panah bengkok untuk anda kongsikan kepada lebih ramai teman-teman anda. Hello divers sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang PADI Course Director. Untuk saya, apa yang lebih penting ialah kesungguhan seseorang itu dalam mengikuti kurikulum yang saya aturkan. Mengikut pengalaman saya, mereka-mereka yang banyak bagi alasan-alasan untuk melingah-lingahkan kerja ataupun tugasan yang diberikan akan kecundang di separuh jalan. Mereka harus banyak bersabar kerana sikap sabar ini akan banyak membantu mereka nanti apabila berkerjaya nanti. Yakin kepada diri sendiri, yakin kepada tenaga pengajar anda dan terima hakikat bahawa manusia atau kita ini berada dalam keadaan yang serba kekurangan akan menjadi inspirasi untuk anda bekerja dengan lebih kuat. Selain itu, sikap ikhlas dalam menjalani setiap kerja-kerja yang kita jalankan akan memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Terima kegagalan itu sebagai satu inspirasi untuk bekerja dengan lebih kuat. Tidak mudah rasa putus asa. Sekiranya anda memenuhi kriteria ini, mari berjumpa saya.